Okey, teknik-teknik macam mana kita nak kurangkan masalah kembung perut, bloated perut kita. Dia ada senaman dia tau. So ini yang kita perlu praktikkan. Buat pergerakan perut bermakna dia akan efek sekali sampai ke belakang sini. Kenapa? Kenapa? Sebab perut kita dengan belakang kita ni ada point. Contoh ini kita rasa macam bloated kan. So dalam masa sama juga kita boleh kempiskan kita punya perut. Abang Akak nak tak? Okay, kalau nak, follow cara macam mana Uncle Dan buat pergerakan ataupun exercise kita punya perut kita ni supaya tak bloated ataupun kembung. Okay, pertama kita nafas macam biasa. Nafas macam biasa. Okay, kita tengok dari sisi tepi. Okay, untuk Uncle Dan ni, okay, bila kita tarik macam biasa. Bila kita hembus tu, bila kita hembus, perut kita akan ke dalam. Itu teknik dia. Ramai confused macam mana nak buat kan. Bila kita hembus, tahan lebih kurang 10 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas ulang sebanyak 5 kali. Sikit demi sikit kita akan selesa, dan lama kelamaan kita akan terus boleh buat macam biasa. Okay, macam biasa. Apa macam biasa? Lepas tu embus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan rasa selesa. Bila mana kalau kita buat kena sampai kat belakang, dia akan rasa senang. Tak apa, teruskan buat dan buat. Amalkan setiap hari, pagi, petang, siang, malam, ikut keselesaan kita. Okay, selamat mencuba.